Assalamualaikum saudara Kak geng. Hari ni aku ada nak buat projek sikit untuk hari Sabtu, untuk hari Ahad ni 26 bulan. Lepas tu aku bubuhkan minyak untuk spray untuk keluarkan cat yang lama. Lepas tu aku sambil-sambil tu kemaskan lemari ni sebab aku nak transfer pergi ke rumah mak aku. Daripada rumah mak tu pergi rumah mak aku lah. So aku buang dulu cat yang lama tu, tonyo-tonyo je. Lepas tu sambil-sambil tu aku duduk dalam move. Aku nak tunggu orang dalam move sebab nak pinjam kereta orang kan malas pula. Nak isi minyak disediakan mahal lah. So aku ubahkan kereta dulu. Okay, dalam move dah sampai. Kemudian aku pun angkat dengan dia, angkat lemari tu. Ngam-ngam masuk dekat kotak tu. Memang cun Chinese punya. Lepas tu aku bawa dekat rumah mak aku. Lepas tu kita pun dah sampai. Kami dah angkat. Kena masuk kat ni lah, celah tu lah. So aku dah angkat semua kereta. Aku pun bagilah dadih dengan bagi tip sikit lah. Apa kalau boleh bagi tip lah kat orang tu. Lepas tu sambil-sambil tu kita ada orang kuat kita tolong bocat. Lepas tu kita sambil-sambil tu pergi beli pasir batu yang mana yang tak cukup untuk nak buat ni lah konkrit. So dah beli batu, tampak lah satu batu tu RM7 lebih kurang tu. Lepas tu orang kuat kita tolong mancuhkan simen. Lepas tu kami bubuh ni lapisan pertama lah untuk batu saja. Lepas tu ni buat lapisan kedua, bawa pasir untuk nak tutup yang tu orang kuat kita kat tu bocat. Lepas tu lapisan kedua kita bubuh pasir saja. Lepas tu pasir dengan simen lah. Lepas tu kita otor-otor sikit, bagi con sikit. Lepas tu sambil-sambil tu ada cat lebih aku bubuh lah kat exhaust motor. Nak tengok tahan ke tak. Tapi rasa tak tahan sangat tu. Okey, yang ni pula laki aku pergi angkat barang-barang tak guna, semua bawa pergi bakar. Semak mata je tengok. Okey, ni kita buat laluan motor untuk adik ipar mengadu kata jalan tak betul, tak elok. So kita buatlah sikit bagi cantik. Kami buat cara kami. Okey, yang ni laki aku ada next project pula. Aku tak tahu lah dia nak buat apa pula. So, buat almari, tunggu je lah. Bye.